Kadang-kadang aku tengok netizen ni, ada di antara mereka ni, kita cakap dia tak faham, kita buat video pun dia tak faham. Dia nak kita lukis agaknya baru dia faham. Lukis pun kadang tak faham. Henshin. Nampak masyarakat kita ni kan, benak ubi. Orang cerita, orang kata kita menyokong tentang tindakan Iran menyerang Amerika dan menyerang Israel tu. Itu memang kita sokong. Aku sokong. Sebab apa? Sebab nak mengharapkan negara-negara Islam, nak mengharapkan orang-orang kita, masyarakat Islam, terutama orang Melayu kita ni lah, yang suka berwayang-wayang ni, hanya pergi dalam isu Palestin ni mengambil kesempatan je. Ambil kesempatan. Ada yang ambil kesempatan nak QR. Ada yang nak ambil kesempatan nak glamour, nak kata orang tu bodoh, orang ni bodoh, dia seorang pandai. Ada. Masing-masing punya niat lah dan tujuan, kan? Jadi datang negara Iran ni, dia bantai Israel, dia bantai Amerika. Okey lah, kita sokong. Tapi apa yang aku pesan, disebabkan masyarakat kita ni ramai, benak-benak tolol balul ni ramai, orang cakap sokong dia punya tindakan menyerang Israel dan Amerika. Berhati-hati dengan akidah. Kerana Syiah ni telah difatwakan di negara kita sebagai sesat akidah dia. Faham? Kenapa selama hari ni tak ada orang bangkit pun bercerita tentang Syiah? Tiba-tiba hari ni bila rakyat bersuara, rakyat merujuk kepada fatwa Majlis Agama, fatwa kebangsaan apa semua yang mengatakan Syiah ni adalah sesat. Masa ni pula kita pula sebagai netizen bangkit mengatakan oh dia tak sesat lah apalah semua. Kenapa sekarang? Faham tak? Kalau setahu aku, mempromot ajaran-ajaran yang bertentangan dengan akidah di Malaysia ni pun ada kesalahan tu. Yang kedua, dikatakan Khomeini ni mati dalam serangan tentera US. Tapi semalam keluar satu news mengatakan dia masih hidup. Faham tak? Dan dia hadir satu event besar. Jadi apa yang aku nak cerita sini, korang ni janganlah benar sangat. Orang cerita lain, korang pusing kot lain, kan? Oh jebat, kalau macam tu kita sokong Amerika dan Israel ke? Siapa suruh kau sokong Amerika dengan Israel? Orang suruh sokong tindakan Iran tu, tapi bukan sokong akidah dia, bukan ikut ajaran fahaman akidah dia tu. Faham tak? Itu beza tu. Jadi korang jangan nak buat provokasi dengan membuat manipulasi. Faham? Bodoh-bodoh ni ramai. Dekat Malaysia ni macam-macam perangai ada tau. Orang yang berwayang-wayang ni ada macam-macam perangai, kan? Aku pergi solat Jumaat dekat satu masjid. Aku tengok dekat masjid tu ramainya masyarakat yang bukan orang Arab lah, kan? Tapi khutbah dia daripada A sampai hujung bahasa Arab. Nampak ni? Dan khutbah dia tak ikut, aku percaya dia tak ikut pun khutbah Jumaat ni. Setahu akulah dia adalah teks yang disediakan oleh Majlis Agama Islam. Tak boleh baca khutbah suka-suka, dia mesti ikut teks dia, kan? Tapi aku tengok kat masjid tu, dia baca khutbah tak ikut teks, baca dalam bahasa Arab. Aku nak tanya, korang baca khutbah ni nak bagi orang dengar dan faham ke, ataupun kau nak baca syok sendiri je? Tak dinafikan dekat belah Ampang Point sana, naik ke tempat-tempat elit eksekutif ni, tempat sana, perumahan banglo-banglo besar tu, masjid dia khutbah Jumaat bahasa Inggeris. Sebab apa dia guna bahasa Inggeris? Sebab kawasan tu ramai orang-orang intelek. So setakat dia buat khutbah bahasa Inggeris, ramai makmum dia boleh fahamnya, kan? Ini duduk kat ceruk Bangla mana tak tahu, buka baca khutbah bahasa Arab. Baca syok sendiri ke apa ni?
Satu, yang kedua, dahlah kutubah bahasa Arab. Yang apa ni, orang yang hadir sembahyang Jumaat tu duduk melangor dengar. Dia faham ke tak? Ke dia duduk situ just nak tunggu masa kutubah habis, lepas tu nak sembahyang, nak belah je? Faham tak? Kadang-kadang nak show lebih daripada nak buat sesuatu. Tujuan dia nak show tu lebih. Tu nak show lah namanya tu. Apa? Tok Imam, khatib yang baca khutbah tu, dia tak tahu ke ni aku baca bahasa Arab ni, siapa yang faham depan aku ni? Dah lah semayang pun baca Fatihah tak ada bismillah. Itu aku belum cerita lagi ni. Banyak orang menggunakan agama berwayang-wayang, guna isu Palestin berwayang-wayang, cakap tentang keamanan, cakap tentang hati, cakap tentang apa ni, akhlak Rasulullah lah, apalah semua. Panggil orang anjing. Yang bercakap tu dia panggil orang anjing. Sadoman amat menghargai setiap super thanks, super chat dan super sticker yang anda berikan. Terima kasih kerana sentiasa menyokong Sadoman Channel. Anda semua adalah sebab untuk saya terus berkarya. Terima kasih kerana telah menyokong Sadoman Channel. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, sila subscribe dan share.